Hey guys, so hari ini hari ke-7 selepas saya melakukan pembedahan hair transplant. Inilah garis hairline. Inilah tempat yang kami rancang dipanggil surgical planning di dalam bidang hair transplant. Kawasan ini 3 segi ruang yang kosong yang telah menyebabkan macam huruf M. Yang pentingnya hari ini ialah kepadatan sudut dengan DNA Arab untuk mendapatkan satu keputusan yang memuaskan. Yang bahagian tengah ialah di mana kami meningkatkan kepadatan dirujuk sebagai the forelock area. Disusun dengan rapi supaya dapat satu keputusan yang bagus dan cahaya tidak dapat menembusi kawasan di sini. Dan bahagian belakang di sini ialah rambut original. Di sini pasien akan ambil ubat dan dengan cara non-surgical approach supaya dapat maintain to sustain. Profesor Datuk Dr. Jah terbaik guys.